Dulu kencing rakyat, sekarang Dewan Rakyat pun kena kencing. Siapa tu? Mestilah YB Kampas si Cermin lah. Dia kata kalau boleh buktikan rugi RM1, dia akan bersara dari politik. Saya nak cabar, kalau betul-betul boleh buktikan bahawa EPF rugi RM1, saya di sini saya umumkan saya akan bersara dari politik. Hari itu usul dia ditolak oleh speaker. Bermakna Wee Ka Siong tak kelirukan Dewan Rakyat. Kerugian tu memang wujudlah. Sekarang dia nak terus spin lagi. Cabar sini, cabar sana untuk bahas. Kalau nak bahas, saya pun boleh bahas dengan YB. Janji lepas ni YB bersara je. Tapi macam mana bahas pun, jual rendah beli tinggi takkan jadi untung. Makcik jual nasi lemak pun tahu. Tak logik langsung. Kita rakyat Malaysia hanya nak tahu bila si Cermin ni nak bersara. Kita tahu Parti Songsang Muda biasa kencing rakyat. Sekarang kencing Dewan Rakyat pula. Jom repost video ni bersama-sama kita ingatkan si Cermin untuk tunaikan janji. Steady tak? Steady.